Betul ke gaji RM10,000 dah boleh pakai M135i ni? Hari ni saya ada sebuah unit iaitu BMW M135i M Sport tahun 2024 yang di mana ini adalah facelift yang baru F70. Jadi apa yang menarik tentang model baru M135i ni? Kalau korang tengok, reka bentuk design dia memang berbeza. Nampak lebih sporty, nampak lebih agresif. Bahagian depan, facelift baru datang dengan kidney grille yang jauh lebih agresif. Kemudian lampu LED, bahagian depan headlamp dia memang sangat tajam, nampak lebih sleek. Bahagian tepi pula, sport rim lebih besar dan juga kaliper warna merah, menunjukkan ini the real M Sport. Untuk bahagian belakang, BMW M135i ni kalau korang tengok pun sama juga, memang sangat seksi, antara hot hatchback yang sangat seksi. Selain daripada A35 dan juga Audi RS3. Korang boleh lihat yang di mana walaupun ini adalah M Sport tapi dia tak datang lagi dengan spoiler, boleh buat penambahan spoiler pun dah nampak agresif sangat-sangat. Lampu design baru untuk tail lights dia. Bahagian bawah seperti biasa diffuser memang kena buat lebih agresif berbanding model F40 yang sebelum ini. Datang dengan 4 exhaust, quad exhaust, memang berdesuk. Bahagian dalaman M135i ini memang sangat berbeza dengan model F40. Untuk bahagian depan, meter digital dan juga infotainment yang dah dicantumkan. Ada HUD, model sebelum ni tak ada. Center console yang lebih futuristic. Ada Harman Kardon sound system. Seat, semi bucket seat. Dan ada juga logo, emblem M Sport dekat sini yang berlampu LED. Material Alcantara dan ada sedikit kemasan leather. Okey. So, jadi betul ke gaji RM10,000 boleh pakai M135i? Boleh. Nothing is impossible. Sebab kereta ni harganya RM265,000, belum lagi on the road. On the road sekitar RM272,000. Dan kalau korang buat 9 tahun loan, full loan, sekitar RM3,000 untuk bulanan. Dan RM3,000 bulanan tu dikalikan 3 dalam RM9,000 juga kan. Jadi possible je untuk korang pakai dengan gaji RM10,000. Jadi anda kata korang berminat dengan model BMW M135i ini, boleh saja isikan detail di bahagian bawah ataupun tekan link yang ada di bio saya. Tapi saya nak tanya dekat korang,